Selamat petang. So today is Friday. Again kita ada plan untuk weekend ni. Kita akan pergi road trip ke Chicago and also ada satu place nearby. Nanti kita tunjuk lah. So ni nak pergi ke Dane County Airport untuk ambil ambil kereta. Okay, mari kita pergi. Let's go. Studio, tempat kita explore, penuh tawa kasih bertahu tepat. She's Studio, buka pintu cerita, jalan bersama dunia penuh warna. Ingin kita explore, jalan bersama dunia penuh warna. So hari ni kalau perasan banyak kereta sebab ada graduation untuk yang PhD master macam tu je kot. So macam one of my wife punya friend, dia ada graduation hari ni. Dia resident. Okay. So ni tengah tunggu bas lah. Ni kita akan ke kanan. So naik bas. Okay. Okay. Kita terlepas bas. So kena tunggu satu lagi bas lah. Dia terlepas lambat few seconds lambat. So nak tengah tunggulah. So banyak kereta keliling. Petang ni banyak kereta kawasan ni. Okay. Yes, itu bas yang kita nak. Dah nak sampai. Northport. Kan kita nak bas D ni ke Northport. So bukan yang kita nak. Kita tunggu bas D. Sekarang dah pukul 5.02. Sepatutnya tadi 5 minit bas sampai, tapi bas tak sampai lagi. Adab lah kau tunggu, dah tadi terlepas kan. So ni expected sampai dah 5.40 buat sampai airport. Dah sampai awal. So kita kena tunggu lagi. Seperti biasa kita dah sampai Dane County Airport. So kita nak masuk dalam. Kali ni kita sewa dengan Hertz lagi. So let's go. Mesti ramai kalau kat Hertz ni. Ada 2-3 orang. Dah settle ambil kereta. Lambat pula. Macam-macam hal tadi ada isu lah. Kad ni tak boleh pakai. Kena pakai kad tu, kad ni, kad itulah. Macam-macam hal dia pula. So kita ambil. Dia kata stall number 17. Kia Carnival. Let's go. So we are going to get our car. Ni kata kereta sebelum ni rasa. Okay. So kereta besar begini. Kia Carnival. Yang bapak besar. Layan lah. Check dulu. Everything okay? Alright. Again. Semua okay. Cermin okay? Okay. Right. Let's go. Mari kita. Tadi dia bagi sentra ni. Tu tak ada bagi sentra balik. Aduh. Let's go. Bismillah. Aduh, ya Allah. Layan dengan budak ni nak ambil air. Yap. Hot top up. Order. Cukup? Kedua? Ke satu lagi? Dua. Okay, press back. Panas hot. So hold properly. Okay, good. Panas tak? It's too hot, right? You want me to hold? You want me to hold or what? Okay, so kita dah keluar nak pergi ke Walmart. Dah habis Walmart Okay, come let's go. This is the same place yang kita pergi hari tu, which is the Walmart, the third time kita pergi. Okay, ini
teringin nak makan. Daripada tadi teringin nak makan. Daripada semalam. So kita beli tu. Ni beli ni lagi. Jalan. Mami tengah cek kopi. Ada Mami kopi? Ada tak? Dia cari yang macam 3-in-1 tu, dia tak panggil ni. Dia panggil premix. Apa nama itu tadi? Maxwell kan? Tu ada. Original roast. No, ada tu. Colombian. These are all black coffee, right? Ground coffee, rich milk, black, caramel, original. Nak cari, tak ada. Ada tak? French roast, French vanilla. Tak ada. Yang macam yang brand kat rumah tu, ada? Yang brand yang B beli tu? Bukan. Maxwell lah. Tu. Ni. Ni. Hillbros. Ni awak nak try tu. French vanilla. French vanilla double mocha. Ni yang kita beli French vanilla. Ni murah $4. Tapi semalam beli $5. Atau nak try tu? French vanilla artificial flavor cappuccino. French vanilla, which Ni. Sama macam kat rumah lah. Laser murah. $2.50. Biasa kita beli $5. Kan ni berapa ounce? Ni. Oh, ni kecil. Kita biasa beli tu sama harga. Tapi nak tengok ada satu yang $2 tadi. Mana tu? Nampak je sedap weh. Tak. Sama harga. Laser. Murah sikit lah laser. Yang bawah tu. Ikan tilapia dekat Malaysia murah. Kat sini mahal lah. Tilapia. That's like the easiest fish to catch. Oh, this one expensive here. You know? It's like, how many? RM20, 2 biji. 2 ekor RM20. Tu. Mom's kitchen. So kita cari ni frosted flakes yang kita beli hari tu yang sedap. Tu bang. Yalah, ni. Tu dah check ingredients belum ni? Dah check. Check. So okay, boleh. Kita dah dapat apa kita cari. Ni yang kita cari guys. Oh, tapi ni macam menarik banyak ni. Ni $8 je. Ni kita cari. Dia nak ambil gambar tu je. Kettle dalam periuk. Lah budak ni. Kan ni sekarang pukul 8 lebih malam. Kita tadi baru keluar dari Cole. Ni dia orang pergi sana kejap. Ni pukul 8 lebih malam. Budak dua orang tu. Apa yang dia orang buat tu? Ha? Oi, apa yang buat sampai duduk kat bawah tu? Wait, can I have it for a bit? Ha? Fine. Phone a bit. Pergi Dollar Tree sekejap. Nak beli baking paper. Ada je alasan kan. Ada. Cari baking paper. Stationery, beauty, candy. Kitchen, food storage. Tak ada. Dia tak. Baking paper. Tak ada pun. Ni kita cari. Baking liner non-stick. Ini berapa banyak? 9 feet. 9.8 feet. 10 yards. 9.1. Okay lah. Winnie the Pooh lah. Ke wax paper ada. Ni okey. Right, kita ambil ni.
baking paper punya tu dengan gula best. Settle. Gang di dalam dah balik belum? Tengah bayar. Okay. Dah belum? Boleh? Ada? Something open. Open. That one. Come. The candy in Niagara Falls. Buka. Cantik gambar macam ni dalam ni. Dengan keadaan maghrib ni dapat duduk tepi laut, tepi pantai lawa ni. Pantai mana ada, dia tepi tasik. So Mami dapat Mami apa yang nak cari barang? No. Tak ada? Apa ni iPad Daniel ada? Entah, tak tahu mana dia. Daniel? Your iPad, I don't know. Dekat mana ni? The famous Target mall. The famous. So kita dekat Target pula. Ni sebenarnya misi mencari barang Mami ni, betul tak? Okay, go. I don't know what. Barang. Go. No, Go, 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 go. Pikut. No, they Dia nak cari tak? Dia nak beli No, I don't want. Hot Wheels. I don't want to buy. Ya. Ada yang nak cari Hot Wheels. Tu dia. Ni ambil gambar. Dah. So you're an expert now. Wait, I still need to put up this. Okay, done. Alright, now it's time to. Tengoklah budak ni apa dia buat ni. Tunjuk. It's not. It's Nanti not tak? edited yet. Oh, not edited. I can tell you. It's gonna be nice. I'm gonna show you that I could advertise stuff. Okay. Dia ada troli punya escalator. Ha. Okay, so itu saja untuk malam ini. Untuk hari ini, untuk episod ini, besok kita akan start kita punya road trip ke Chicago untuk celebrate birthday Danish. Betul bang? Sempena birthday Danish. Let's go. I don't know. Just press the button kan? This is emergency stop. Let me see how this works. Oh, it's charging lah. It's charging belakang tu. Jumpa lagi besok. Don't forget to share, like and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.